Sebagai seorang pakar psikologi di mahkamah, saya akan membantu Damiah buat beberapa ujian psikologi ke atas Damiah. Fokus kepada keadaan Damiah pada ketika kejadian itu yang sebenarnya sedia tertekan. Dia ambil dadah pun disebabkan punca daripada ayahnya sendiri. Mengikut Damiah, dia tak pernah sayang pun anak dia tu. Setiap kali dia tengok anak dia, dia ternampak wajah ayahnya di situ. Dia cuba beritahu ibunya yang ayah dia buat sesuatu ke atasnya, tetapi ibu dia tak percayakan dia. Sehingga kan kita nampak ibunya menyesal episod terakhir tersebut. Jika saya dilantik oleh keluarga Damiah untuk mengendalikan kes ini, dari sudut psikologi kita masih boleh bantu Damiah lagi. Untuk mengetahui anda semua, diperkosa oleh boyfriend, oleh orang lain dan diperkosa oleh ayah kandung sendiri, emosi itu tidak sama. Dalam pengamatan saya dan pengalaman saya sebagai pakar psikologi, diperkosa oleh ayah meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Sebab itulah akhirnya Damiah menjadi lebih liar. Damiah telah mengambil dadah untuk melupakan tekanannya, sehingga akhirnya membawa maut kepada anak dia. Dia hilang pertimbangan disebabkan pengaruh dadah atas punca perbuatan ayah dia sendiri. Dari sudut perundangan, apa yang saya boleh bantu klien saya, Damiah, saya akan bantu menjalankan beberapa ujian psikologi untuk membuktikan kepada pihak mahkamah bahawa Damiah daripada awal lagi dalam keadaan tertekan, stres, ada depression, anxiety dan sebagainya. Maka disebabkan itulah dia telah mengambil dadah tanpa sedar dah membunuh anaknya sendiri. Benda ini boleh kita highlightkan di mahkamah. Damiah tetap kena hukum kerana dia telah membunuh. Tapi hukuman Damiah itu kemungkinan boleh diringankan daripada hukuman mati kepada mungkin penjara seumur hidup. Jadi sebenarnya di mahkamah peranan psikologi sangat penting untuk membantu mahkamah faham situasi orang kena tuduh OKT dari sudut psikologi. Sepanjang saya bekerja dalam bidang ini dengan mahkamah dan juga pihak peguam semua memang hebat. Tetapi mahkamah hendak melihat aspek psikologi pula untuk menentukan hukuman yang terbaik dan setimpal kepada orang kena tuduh. Bayang-bayang menghantar